7 kesalahan graf yang buat markah hilang. Hai, selamat datang ke Sembang Pengajian Am bersama Cikgu Zalina. Ramai pelajar ingat buat graf ni senang, kacang je. Banyak kesalahan kecil buat markah mereka kena tolak. Jangan buat 7 kesalahan ni. Tajuk tak lengkap. Label paksi Y. Tiada label paksi Y. Label paksi Y salah. Tiada unit. Unit paksi Y salah. Label paksi X. Tiada label paksi X. Label paksi X salah. Titik asalan tidak ditulis. Sumber tidak ditulis. Petunjuk salah atau tidak lengkap. Skala yang tidak sesuai atau nilai pada skala kurang tepat. Nak elak semua ni, salah satu caranya ialah dengan menggunakan teknik orang lidi. Boleh cari dalam playlist Sembang Pengajian Am. Sekarang, anda semua dah tahu apakah dia 7 kesalahan yang boleh menyebabkan markah graf anda hilang. Oleh itu, hati-hatilah semasa melukis graf. Yang paling penting, semak sebelum hantar. Sebab bahagian ni lah yang boleh menyumbangkan anda markah 20. Dan boleh juga hilang markah sekelip mata saja, tinggal 1. Jumpa lagi dalam Sembang Pengajian Am bersama Cikgu Zalina. Bye.